Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita akan membedah kitab baru tentang maqasid syariah, iaitu salah satu cabang daripada ilmu usul fiqh dan pada asalnya dimasukkan dalam kitab usul fiqh. Tetapi kemudian dalam zaman moden dan terkemudian diasingkan ataupun dipisahkan, dibuat majalun khas, bidang yang baru. Ala kulli hal, pada asalnya kita membedah ataupun kita bicarakan bidang maqasid syariah ni di dalam usul fiqh. Jadi insya-Allah kitab yang kita akan guna adalah Syekh Al-Ustaz Dr. Faisal bin Saud Al-Halibi yang digunakan di Universiti Islam Madinah. Jadi tanpa membuang, kita tengok satu persatu konten daripada kitab ni, yang mana kitab ni adalah cetakan ataupun terbitan Isra'ul Mutun, yang mana dia memudahkan para pelajar. Adanya pameran ataupun presentation PowerPoint dimuatkan juga, dan ada latihan-latihan lah. Dan dia punya konten ataupun kandungannya juga tersusun dengan topik-topik dan highlight-highlight pada titik-titik yang penting. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam serta keberkatan kepada Nabi dan ahli keluarga dan sahabatnya serta siapa yang mengikutinya sehingga ke hari akhirat, sehingga ke hari kiamat. Jadi antara projek Isra'ul Mutun seperti yang saya sebutkan tadi, dia berkhidmat untuk mempermudah bidang-bidang agama. Jadi antara yang ada di hadapan kita adalah kitab Maqasid Asy-Syariah. Ada kitab-kitab yang lain, Faraid, Mantiq, juga terbitan Isra' Al-Mutun. Jadi yang ada di hadapan adalah ilmu Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah, tulisan Fadilatul Ustaz Dr. Faisal bin Saud Abdul Aziz Al-Hulaibi, dan antara pakar Maqasid Asy-Syariah dan bersesuaian untuk kita gunakan bagi mempelajari asas-asas Maqasid Islamiyah. Jadi ini mukaddimah sahaja, yang mana telah disumbangkan ataupun telah dikeluarkan banyak tenaga dan banyak usaha untuk mempermudahkan subjek ini supaya bertepatan dengan keperluan. Khususnya kami sebelum ini gunakan dalam peringkat universiti, dan penuh dengan contoh-contoh analogi dan aktiviti yang bersesuaian. Dan Syekh juga, penulis juga, dia memang mengajar subjek ini. Jadi sesuailah orang yang ada dalam bidang, sama ada dia lama mengajar ataupun dia sendiri dalam bidang. Contohnya kalau dalam bab kehakiman, eloklah orang tu memang menceburi bidang tersebut, bidang muamalat dan sebagainya. Wa aradahu ala ulama ya'jillah, dan kitab ni juga sebelum diterbitkan disebarkan ataupun dipersembahkan kepada ulama yang lain untuk develop, untuk perkembangkan lagi, betulkan ataupun beri apa-apa komentar daripada ustaz-ustaz dan pelajar-pelajar. Kemudian barulah diterbitkan oleh syarikat Isra'ul Mutun. Dan ini tradisilah para ulama, iaitu sebelum diterbitkan ataupun sebelum kita keluarkan sesuatu produk, kita minta semakkan. Itu bukan sahaja berlaku dalam industri, kan ada quality check, quality assurance. Kemudian kalau penulisan buku zaman sekarang pun kita ada editor. So begitu juga para ulama dahulu, sama sahaja konsepnya, cuma yang cek tu adalah ulama ataupun ulama yang lain ataupun guru mereka.
Jadi seperti yang disebut, kita juga bersyukurlah dan mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat kerana buku ini memudahkan kita untuk memahami salah satu cabang daripada ilmu syariat. Okey, mukadimah penulis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan agama ini dengan nikmatnya dan redha untuk kita ataupun meredai Islam sebagai agama kita. So kita ucapkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Nya dan rasulnya yang sentiasa menitik beratkan, mengambil berat terhadap umatnya, yang lemah lembut dengan umatnya. Dan begitu juga selawat dan salam kepada ahli keluarganya yang suci dan para sahabat dan sesiapa sahaja yang mengikut ajaran baginda sehingga hari akhirat. Seterusnya, fal muta'ammil fi syariatil Islam. Orang yang dia meneliti ilmu syariat Islam ni akan mendapati bahawa Islam ni ada kaedah. Syariat ni ada kaedah yang terdiri daripada asas yang kuat, daripada maksud-maksud yang bijaksana. Maksud ni maksudnya objektif lah. Kita ada hukum, kita ada objektif. Kita ada tujuan kenapa ada hukum tu. Dan ada makna-makna yang teliti. Yang mana semua ni kembali kepada hukum-hukum juz'i. Jadi kita boleh dapati hukum-hukum juz'i ataupun hukum-hukum setiap cabang yang ada dalam syariat ni semuanya akan kembali kepada makna-makna yang kita targetkan tadi, kita sasarkan. Dan syariat ini terlihat adanya wasatiyah. Keseimbangan ataupun wasati ini dia adil lah. Dia tidak terlampau ekstrim dan tidak terlampau longgar dari sudut pensyariatannya. La ifrat wa la tafrit, kata kalam Arab yang masyhur. Tidak terlampau ekstrim dan tidak terlampau longgar. Dan tidak terlampau menyusahkan, tidak terlampau memudah-mudah. Dan tidak mengabaikan dan sebagainya. Dan syariat ini tidak membebankan hamba-Nya yang tidak berkemampuan. Jadi apa yang kita dipertanggungjawabkan, semua itu kita mampu. Kalau tak mampu, khuffifa alaihi fima yashuq. Kita akan diringankan. Adanya rukhsah, azimah dan sebagainya. Maka syariat itu semuanya adil, rahmat dan bersifat ihsan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Kami telah turunkan kepada kamu kitab, iaitu Al-Quran, yang menjadi pencerah ataupun penerang bagi setiap sesuatu dan menjadi hidayah dan rahmat dan berita gembira bagi orang Islam. Sesungguhnya Allah memerintahkan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah memerintahkan kita dengan keadilan, dengan ihsan, dan untuk memberikan ataupun menunaikan nafkah kepada kaum kerabat dan melarang daripada kemungkaran, fahsya, maksiat besar dan bagh, iaitu melampau. Dia menasihatkan kita, memberi panduan, semoga kamu mendapat pengajaran ataupun peringatan. Maka Allah ini ada buat hukum yang hukumnya semua mengandungi hikmah, kebijaksanaan dan ghayah, objektif, bukan sia-sia. Sama ada dia berlaku zahirah, jelas, terpancar dari hukum tersebut, wa rubbama zahara ba'daha wastunbita ba'daha. Sama ada secara jelas kita boleh dapat tahu hukum ni adalah bertujuan sekian-sekian, ataupun sebahagiannya jelas dan sebahagiannya diistinbatkan, iaitu dikeluarkan oleh para ulama dengan analisis. Aw yakhfa ba'daha al-akhar, ataupun sebahagiannya tidak diketahui, ta'bidan lil mukallaf, iaitu sebagai perhambaan
bagi mukallaf kepada pencipta yang telah menjadikan dan membentuknya. Jadi maksudnya ada hukum yang maksud syariah tu jelas. Ada hukum yang para ulama keluarkan, maksudnya dia bukan direct dapat. Dan yang ketiga adalah mungkin tersembunyi hatta kepada para ulama, yang mana para ulama menyebut ini adalah ta'bidan atau ta'abudan sebagai tanda hamba, iaitu walaupun kita tak tahu apa objektifnya tapi kita tahu tu arahan Allah, maka kita lakukan sebagai hamba. Dan mungkin itu tak banyaklah. Wa fi kulli anwa'i hadhihi al-hikam, daripada setiap jenis hikmah-hikmah ini adanya maslahat bagi hamba itu di dunia dan pada agamanya. Jadi kita beribadah ni sebenarnya tujuan ataupun faedah tu, manfaat tu ataupun maslahat disebut dalam kitab kembali kepada hamba tu sendiri. Sebab tu kita tahu dan pernah juga disebut oleh para ulama dan diambil daripada hadis juga, iaitu kalau semua orang sekalipun menyembah Allah tidak mengkayakan Allah. Sesiapa kalau tak ditakdirkan satu dunia ni semuanya ingkar kepada Allah, Allah tu tak rugi ataupun tak turun martabat dia. Wa ma'rifatiha tazidul 'abd, dan dengan mengetahui maksud daripada syariat ni akan meningkatkan hamba itu keyakinan terhadap akidahnya, lagi percaya dan tambahkan cahaya pada pengetahuannya, dia lebih nampak apa yang Allah nak daripada diri dia. Wa ilman fi syariatihi, dan berilmu, tambah ilmu pada syariatnya. Wa sabatan ala amrih, dan dia lebih kekal pada prinsipnya. Wa idza kana hadha fi sya'ni umumil mukallafin fal amru fi sya'nil muttali'in bi ulumi syariati aula. Jadi ilmu ataupun mengetahui maksud syariah ni, kalau seseorang hamba tu dapat, bagus. Kita dah sebut fadilat ataupun kelebihannya tadi. Apatah lagi bagi penuntut ilmu, lebihlah lagi dia kena perlukan benda ni. Perlukan benda ni, iaitu ilmu syariat, ilmu maksud syariat. Ataupun dalam bahasa Arabnya kita sebut tadilah maqasid syariah. Sebab apa? Sebab fahumul muwaqqi'una an rabbil alamin. Kerana dia yang tukang tanda tangan bagi pihak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata hukum sekian-sekian haram, dia kata sekian-sekian halal, diharuskan, sunat. Ini seolah-olah memberi tanda tangan bagi pihak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada sini jugalah kita dapat tahu, kita ambil pengajaran daripada kitab yang ditulis oleh Al-Imamul Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang tulis satu kitab khas untuk panduan para mufti, khususnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, iaitu untuk orang yang menandatangani bagi pihak Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innahum liwarathatil anbiya, dan mereka juga adalah pewaris nabi dan rasul. Jadi pewaris rasul dan yang tukang tanda tangan bagi pihak Tuhan, nak tak nak lebih lagi lah perlukan ilmu syariat. Lebih khusus ilmu maksud syariat. Kata Imam Syatibi antara tokoh dalam ilmu maksud syariat, dengan kitabnya Al-Muwafaqat yang kita akan huraikan dalam bab seterusnya. Rahimahullah, fa idza balagal insan, kalau seseorang insan itu, kata Imam Syatibi, dia dah sampai satu tahap yang dia faham daripada pensyariat, iaitu Allah lah ataupun Rasul. Kalau seseorang tu dah tahu apa tujuan bagi setiap masalah-masalah syariat ni, setiap bab, maka dia sesungguhnya telah mendapat satu sifat, huwa sabab fi tanazzulihi manzilatul khalifah. Dia telah dapat satu sifat yang menjadi sebab bagi dia, ataupun senang cerita, title yang dia dapat tu sesuai dengan kedudukan khalifah lin Nabi, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan, dalam memberi fatwa dan memberi hukum yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebab kita tahu Nabi ni dia sampaikan apa yang Allah kehendaki. Nabi bukan mengikut hawa nafsu, Nabi kata apa yang Allah nak. Jadi kalau kita pun menelaah
Al-Quran, menelaah hadis, dan kita dapat capai dan kita sebarkan maksud syariat ini, seolah-olah samalah macam tujuan Nabi tadi, iaitu menyampaikan kehendak Allah. Min huna kana lizaman. Jadi daripada sinilah kita tahu wajib bagi ulama syariat, ulama yang belajar tentang syariah, khususnya orang yang belajar fiqh dan usul fiqh, mestilah menitik beratkan ilmu maksud syariat dari sudut kaedah, dari sudut pembahagian dan furuk-furuknya, cabang-cabangnya. Maka ramailah orang yang telah tulis banyak kitab-kitab maqasid syariah dalam bidang ini yang saling menyempurnakan antara satu sama lain. Fi iqdin usuli rasin tatala'la' suturuhu diya'an wa nura wa ta'silan wa tafri'ah. Jadi daripada kitab-kitab usul sendiri, macam saya sebut dari awal tadi, daripada kitab usul sebenarnya ilmu maksud syariat ni, telah banyak baris-baris ayat yang telah memberikan pencerahan kepada kita tentang ilmu maksud syariat dari sudut usul ilmu ni dan cabang-cabangnya, yang mendedahkan kita tentang rahsia syariat yang agung ini dan meletakkan batu asas untuk kita faham. Wa tubin subula mura'atiha fil ahkam, dan menerangkan kepada kita cara untuk jaga syariat ini dari sudut hukum hakamnya secara tepat. Sehingga kita dapat realisasikan kehendak ilmu ini. Maddatan asasiyah tudarras li talabatil marhalatil jami'iyah. Jadi macam kata penerbit tadi, kita buat buku ni khas untuk maksud syariat. Salah satu cabang daripada ilmu usul fiqh, tapi dengan kitab yang khas. Fajazallahu khairan kulla man sa'a ila dhalik. Semoga Allah memberi ganjaran yang baik kepada orang yang berusaha ke arah ini, sama ada yang tulis, yang cetak, yang semak, yang baca dan sebagainya. Wali'annahu man faddalallahu ta'ala alaih. Dan daripada kelebihan yang Allah berikan kepadaku, iaitu kepada penulis Syekh Faisal, dan fadilatnya terlalu banyak, tidak terhitung. Antara nikmat yang diberikan adalah Allah mempermudahkan aku untuk menulis risalah magister. Jadi macam kita sebut, penulis merupakan pakar dalam bidang. Jadi apa buktinya dia telah menulis risalah magister, tesis master yang bertajuk Maqasid al-Mukallafin indal usuliyin. Maksud-maksud mukallaf di sisi ahli usul. Wa huwa qasimul kalam an maqasid syariah. Ini antara satu tajuk lah. Satu tajuk dalam ilmu maqasid syariah. Wa qad ishtu ma'aha hawalai 3 sanawat. Dan penulis juga kata, aku telah bersama dengan ilmu maksud syariat ni selama lebih kurang 3 tahun. Jadi dia telah berdamping dengan kitab-kitab a'immah, kitab-kitab imam yang menulis. Yang asilah lah. Bukan yang secondary resources, tapi yang primary, yang sumber utama. Dan aku telah menjadi rindu dengan ilmu ini dan bab-bab dan perinciannya. Maka aku tak nak putuskan hubungan itu selepas aku dah laksanakan master tadi. Jadi aku pun tulis selepas tu satu lagi kajian yang bertajuk Al-Maqasid Al-Wahmiyah wa Asaruha 'ala Al-Fatwa. Maksud yang waham, yang samar-samar ataupun yang diragukan. Ini ada dalam huraian dalam bab-bab yang akan datang. Maksud yang diragukan serta kesannya terhadap fatwa. Summa a'ani Allah. Kemudian Allah membantuku juga untuk terlibat sama dalam kursus intensif ataupun daurah di Masjid Ar-Rajahi di Qasim, untuk aku persembahkan lebih kurang 15 jam. 15 jam kursus hanya untuk ilmu maqasid asy-syariah. Jadi lepas tu aku pun mendapati dan membuat keputusan untuk letakkan silibus. Tajuk Maqasid Asy-Syariah Islamiyah di Jamiatul Imam. Jadi inilah
hasilnya daripada plan silibus tu ataupun silibus lah, silibus muqarrar pada tahun 1438 Hijrah. Kemudian Department Jabatan Syariat meminta aku untuk mengajar bab ataupun mengajar subjek ni. So dah buat silibus, aku sendiri mengajar. Jadi aku berazam untuk menulis satu kitab yang sesuai dengan plan tadi. Jadi sebelum diterbitkan kitab ni, aku dah susun ikut pembahagian tadilah, pembahagian silibus dan pembahagian tahun semester di Universiti Saudi. Fara'aituha mutamathilah fi mufradatiha, dan aku mendapati dia sesuai dengan tuntutan silibus ma'akhtilafi yasir. Cuma ada sedikit perbezaan lah dari sudut mana yang dikemudiankan, mana yang dilewatkan ikut susunan. Siwa tafarrud ihdal jami'at bimawdu'aini fa'adaftuhuma. Dan aku dapati ada dua tajuk yang agak lain sikit dengan salah satu universiti di Saudi, maka aku tambahkan semua. Naf'i, untuk menyempurnakan faedah dan mengumumkan manfaat ini kepada semua orang, supaya kitab ini sesuai untuk menjadi bekalan yang baik bagi setiap penuntut ilmu syar'i di negara ini. Dan kita boleh pakai di semua negara lah, sebab ilmu maqasid syariah ni umum. Wa tawakkaltu 'ala Allah, dan aku bertawakal kepada Allah, sempena ayat ataupun firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berazamlah apabila engkau telah berazam kepada Allah, telah berazam, maka tawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menyayangi, mengasihi orang yang bertawakal. Jadi susunan ataupun plan ilmiah kitab ni, kita tengok susunannya, dan inilah kita akan pelajari sama-sama, bedah sama-sama selepas ini mengikut konten yang disusun oleh Syekh. Aku telah letakkan plan tadi dengan bentuk matalib dan masail. Ada matlab dan ada masalah. Dan ini tradisi para ulama lah, iaitu membahagikan kepada beberapa bab. Ada yang namakan kitab, ada yang bab, ada fasal. Tapi dalam kitab yang ringkas ni, kita hanya bahagikan kepada matlab dan masalah. Liyakuna tarabutul kitab ala manhaj ilmi, supaya mengikut susunan penulisan ilmiah yang telah dipakai sejak sekian lama, dan aku tidak menambahkan apa-apa maudhu' ataupun tajuk yang terlebih, yang tak diperlukan. Yang tak diperlukan aku tak tambah, kerana dia bersesuaian dengan tempoh pengajian. Kita pun nak kejar. Kalau ikut universiti mungkin dalam seminggu 2 jam ataupun lebih sikit. Bal amsaktu bi zimamil kitabah wa tawakhaitu tawassut bi qadri ma astati'. Jadi aku pun menggunakan format yang penulisan yang diiktiraf, piawai, dan dalam masa yang sama bersederhana, mengikut kadar yang sepatutnya. Tak terlampau panjang, tak terlampau ringkas. Okey, pembahagian. Intazamtul khutta al-ilmiyah lil kitab fi 5 mabahith. Aku telah susun plan tadi kepada 5 mabahas, 5 perbahasan. Perbahasan pertama tentang prinsip ilmu maqasid syariah. Prinsip ni awal dia lah macam takrif, definisi semua tu. Perkembangan dia, kitab-kitab yang telah ditulis dalam bab ni, dan dalam tu semua lebih kurang ada 11 matlab. 11 matlab. Matlab pertama takrif. Takrif. Definisi maksud syariat. Kemudian hubungan antara ilmu maqasid dengan illah, dengan hikmah dan maslahat. Dan ini menarik untuk dibahas nanti. Apa beza ataupun adakah sama antara maksud, illah, hikmah, maslahah? Itu dalam perbahasan matlab kedua. Matlab al-thalith, al-alaqa baina maqasid al-syariah wa ilmi usul al-fiqh. Apa hubungan antara ilmu maqasid syariah dan ilmu usul fiqh? Dan saya dah beritahu dari awal tadi,
pada asalnya dia cabang daripada ilmu usul fiqh. So kita akan bahas lagi nanti. Al-matlab ar-rabi', yang keempat adalah maudhu', topik-topik yang akan kita bahas dalam ilmu maqasid ini. Kelima adalah perbezaan antara maksud syariat dan maksud mukallaf. Mukallaf ni kita lah, orang yang dipertanggungjawabkan dengan amalan-amalan Islam ataupun rukun-rukun Islam. Istimdad, punca ataupun sumber kita dapat ilmu maksud ni. Adakah ilmu maqasid syariah ni bid'ah ataupun tidak ada pada zaman dulu, tiba-tiba baru ada? Ada sumbernya. Ketujuh, ta'lilul ahkam, memberi illah, memberi sebab munculnya sesuatu hukum dan apa hubungannya dengan maksud syariat. Yang ke-8 adalah kepentingan kita belajar dan apa faedah kita belajar maksud syariat. Dan ke-9 adalah perkembangan ilmu maksud syariat. Adakah Nabi sendiri ada mengajarkan maksud syariat? Ataupun mula zaman sahabat ataupun seterusnya. Dan ke-10 adalah mazan maqasid asy-syariat. Dan ke-11 adalah kitab-kitab ataupun tulisan-tulisan penting dalam bidang maksud syariat. Yang ke-12, yang kedua, perbahasan yang kedua ni kita dah selesai 11 tadi. 11 dalam perbahasan pertama. Perbahasan kedua, adillah i'tibar maqasid asy-syariah. Kita akan tahu juga dalil-dalil maksud syariat, macam mana nak tahu ini maksud syariat, pembahagian dia apa. Semua ada 4 matlab. Matlab yang pertama adalah dalil. Matlab kedua adalah cara untuk kita kenal itu adalah maksud syariat. Ketiga adalah pembahagian maksud syariat dengan pelbagai perspektif. Dan sebelum yang keempat, apa perspektif pembahagian maksud ni tadi? Ada beberapa lah. Yang pertama, taqsimul maqasid min haitsu tahaqquq wuqu'iha min adamihi ila salasah. Ila khamsah. Pembahagian maksud syariat, sama ada benda tu boleh berlaku ataupun tak boleh berlaku. So yang pertama adalah maksud syariat yang pasti berlaku. Confirm berlaku. Ini seperti yang telah dinaskan dalam Al-Quran dan hadis kebiasaannya. Kedua adalah maksud yang zanni. Yang rasa ataupun dengan keyakinan yang possibility yang tinggi, dia dapat maksud tu. Ketiga adalah yang masykuk, yang diragui, yang disyaki. Keenam adalah al-wahmiyah. Ini tadi kita dah tengok salah satu kajian yang ditulis oleh penulis Syekh Faisal. Wahmiyah ni bawah lagi daripada syak. Sebab tu dia tertolak. Dan al-maqasid al-maqtu'. Maksud yang confirm tak ada. Ataupun confirm tidak boleh dicapai. Kemudian ada juga pembahagian sama ada maksud duniawi, maksud ukhrawi. Kemudian pembahagian daripada yang original, yang mengikut, yang datang kemudian. Ada juga maksud umum, maksud khusus, pembahagian keseluruhan, cabang, at-tamyiz bainal maqasid ad-daruriyah wal hajati wat tahsiniyah. Dan ini masyhur, iaitu pembahagian sama ada dia tu daruri, hajiat ataupun tahsini. Ini akan dibahas dalam setiap bab yang akan datang. Wa mukammilatiha. Perbahasan ketiga, kita ada 5 Perbahasan yang ketiga adalah kaedah-kaedah yang berkaitan dengan maksud syariat, cara menjaga syariat tadi, dan ada 2 matlab. Matlab pertama adalah kaedah umum untuk maksud syariat. Ada 5 masalah. Masalah pertama adalah menyebut kaedah-kaedah umum dalam maksud syariat. Kedua adalah maksud syariat dari sudut menetapkan hukum, sama ada permulaan ataupun ibtidaan tahqiqul masalih, iaitu untuk merealisasikan maslahat yang kita nak tadi,
dan memberi penerangan serta dalil terhadap maksud tersebut. Permasalahan yang ketiga adalah maksud pensyariat, iaitu maksud Allah meletakkan syariat tersebut dan menjaga bagi aspek majoriti dari sudut maslahat dan mafsadah. Masalah ataupun permasalahan yang keempat adalah menerangkan bahawa maksud syariat ni dia kulliyah, menyeluruh. Wa anna takhallufaha fi ba'dil juz'iyat, walaupun mungkin ada certain kaedah yang terpakai hanya untuk segelintir, itu tidak menjejaskan untuk kita mengatakan bahawa maksud syariat ni menyeluruh. Masalah yang kelima adalah maksud syariat ini dari sudut peletakannya terhadap mukallaf. Iaitu adakah an yakuna at-taklif, mempertanggungjawabkan ini termasuk tak dalam kadar mukallaf, dalam kemampuan mukallaf. So ada 7 cabang dalam masalah yang kelima ni. Yang pertama adalah mensyaratkan pada mukallaf tu kena mampu. Dan menafikan kalau tak mampu dia tidak dipertanggungjawabkan. Cabang yang kedua adalah jenis-jenis kesusahan, kepayahan, dan kita beri contoh. Apa yang kesusahan yang melampau yang menyebabkan Allah beri keringanan. Cabang yang ketiga adalah mengangkat kesusahan daripada syariat. Sebab syariat ini mudah. Jadi kalau dia susah, dia akan diangkat. Cabang yang keempat adalah memahami syariat maqdur lil mukallaf. Boleh dicapai, boleh digapai oleh mukallaf. Dan kita juga akan terangkan bahawa syariat ini telah datang seperti mana yang diketahui oleh mukallaf. Maksudnya sebagaimana mukallaf mampu faham benda tu, itulah yang agama maksudkan. Syariat tak datang dengan konten ataupun kandungan yang sangat tinggi sehingga orang tak faham. Hatta ulama pun tak faham, mustahil. Yang kelima adalah maksud syariat dalam memasukkan mukallaf terhadap hukum-hukum syariat. Dan kita juga akan terangkan dalil bahawa hamba-hamba ni, kita semua diciptakan untuk beribadah kepadanya. Dan syariat telah datang bersesuaian dengan kehendak tersebut. Al-Far'us Sadis, cabang yang ketujuh adalah maksud syarak mengeluarkan mukallaf daripada tuntunan hawa nafsu. Dan kita tidak melawan nafsu secara total. Kita tidak mematikan seperti rahib, seperti yang mengharamkan dirinya untuk makan dan sebagainya. Kita tak menghalang syahwat itu, tetapi kita menjaganya. Bayan zalik, kita akan terangkan dan kita akan terangkan apa yang terbit daripada hukum dan kaedah daripada maksud syarak tadi. Cabang yang ketujuh adalah maksud syariat untuk menjaga hak-hak manusia. Al-matlabu tsani, al-qawaid al-khasah, qawaid khas yang berkaitan dengan maksud syari', orang yang mensyariatkan, iaitu Allah lah. Wa fihi bayan wasail hifdzil maqasid, dan kita juga akan terangkan macam mana Allah menjaga maksud ini dari sudut kewujudannya dan dari sudut ketiadaannya. Ada benda yang Allah wajibkan ada dan ada benda yang Allah tak nak ada benda tu. Jadi kenapa ada dia punya maksud. Perbahasan yang keempat adalah hubungan antara maksud dengan adillah asy-syar'iyyah, dengan dalil-dalil syarak. So ada 5 pembahagian, 5 matlab. Yang pertama adalah hubung kait antara maksud syariat dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan ijma'. Memang tak lari. Kedua adalah hubungan antara maksud syariat dengan qiyas. Ketiga adalah hubungan antara maksud syariat dengan maslahat mursalah. Dan yang keempat adalah hubungan maksud dengan istihsan. Dan kelima adalah hubungan antara maksud dengan saddu zari'ah.
Dan ini ada seperti maslahah, musalah, istihsan dan sadu zara'i termasuk daripada dalil yang tidak disepakati oleh ulama usul fiqh. Tapi kita akan tengok apa hubungannya. Perbahasan yang kelima, hakikatul ijtihad bi'amalil maqasid wa dawabitihi wa amsaliyatihi wa fihi salasatu matalib. Hakikat untuk kita berijtihad. Para ulama dia berijtihad untuk mengetahui dan mengguna pakai maksud syariat dan prinsip-prinsipnya ni tadi, dan kita akan tengok permasalahannya. Contohnya, certain ulama keluarkan hukum ini berdasarkan maksud syariat ini. Jadi kita akan tengok gaya ulama ataupun teknik mereka mengguna pakai kaedah tersebut. Al-matlabul awal iaitu maksud ijtihad. Apa maksud menggunakan ijtihad dengan mengguna pakai maksud syariat? Kedua, apa dia punya kriteria? Apa dia punya garis panduan untuk berhujah dengan syariat, dengan maksud syariat? Dan yang ketiga adalah kita akan mengaplikasikan apa yang telah dipelajari terhadap benda-benda kontemporari, hukum nawazil. Mungkin ada benda-benda yang moden, yang tak ada pada zaman dulu. Kita akan tengok apa ulama kata berdasarkan maksud hukum syariat yang mana. Dan penutup. Dalam penutup ni kita akan sebutlah macam biasa, sumber-sumbernya, rujukannya, konten, isi kandung dan manhaj. Manhaj, metodologi yang dipakai dalam penulisan. Apa dia? Sirtu fi amali fil kitab. Aku telah melalui ataupun menggunakan beberapa kaedah, iaitu aku menghimpunkan al-maddah al-ilmiyah. Sumber-sumber tadi, yang asal dan yang kontemporari. Yang kedua, saya juga telah menulis ayat-ayat Al-Quran secara berbaris dan ditulis di dalam kurungan untuk membezakan dengan kalam yang lain. Dan aku telah menuliskan nombornya dan tulis surah apa. Senang untuk kita rujuk. Yang ketiga juga, aku telah berusaha untuk ikuti takhrij hadis. Jadi Al-Quran tadi dituliskan surah dan nombor. Begitu juga hadis ditakhrijkan, iaitu bagi tahu sumber. Ditulis di dalam kurungan juga. Kurungan lain lah bentuknya. Wa bayantu, dan aku juga beritahu siapa yang riwayatkan ni dan kajian terhadap hadis ni. Aku juga buat citation, bagi rujukan hadis ni dalam kitab mana, dalam bab apa, nombor hadis, bahagian berapa, muka surat berapa. Dan kalau hadis itu ada lafaznya dalam Sahih Bukhari dan Muslim ataupun salah satu daripada Bukhari Muslim, aku cukup dengan tulis takhrij tersebut. Sebab kita tahu Imam Bukhari dan Imam Muslim dia dah syaratkan sahih. Jadi kalau kita tulis hadis sekian-sekian daripada Bukhari ataupun Muslim, itu sudah memadai. Kalau bukan daripada dua ni, iaitu daripada kitab 4 yang lain ataupun 6 yang lain, contohnya Muwatta' ke Abu Daud, maka aku akan keluarkan takhrij berdasarkan kitab-kitab hadis yang muktamad. Apa kata ulama terhadap komentar hadis tu? Ini selain daripada Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian keempat, aku telah buat rujukan untuk setiap maklumat dan pendapat-pendapat dan nas-nas yang aku telah tulis. So kalau ada kalam, ada petikan, dia akan bagi tahu sumber ni ambil daripada mana. Kelima, zawatul kitab, aku telah bekalkan kitab ini dengan nas-nas para ulama maqasid. Supaya apa? Supaya pembaca dapat dengar, dapat tahu dan terbiasa dengan kalam-kalam mereka. So kalau ulama maqasid, kita akan sebutlah, kita akan nukilkan kalam-kalam para ulama maksud. Keenam, istilah tu aku telah memberi istilah anna kulla kalam baina alamatai tansis. Jadi kalau ada
tanda kurungan 2 ni, maka kita tahu itu adalah nukilan daripada kalam ulama yang lain. Sebiji kalam mereka itu yang dalam kurungan. Tapi kalau sekadar ihalah, kita nak tunjukkan rujuk ini sekian-sekian kepada kitab sekian-sekian, maka aku akan tulis unzur. Jadi itu kalau sekadar untuk dia minta kita yang sendiri rujuk. Idza kana al-kalam, kalau kalam itu dinukilkan secara makna, bukan lafaz biji, maka ada perubahan ataupun ada paraphrase kalau dalam bahasa Inggeris, maka aku tidak akan tandakan dalam kurungan double kurungan tadi. Aku cukup sekadar tulis raji', rujuk sekian-sekian. Zayyaltul mabahith, dan akhir sekali aku tambahkan di hujung dengan aktiviti-aktiviti yang pelbagai. Sama ada berbentuk kelompok, ramai-ramai ataupun sendiri-sendiri individu. Dan ada bentuk yang perlu istidkar, iaitu kita perlu baca, lepas tu dah ingat, kita buat latihan tu untuk uji apa yang kita ingat. Ada juga yang berbentuk istinbati atau hiwari, berbentuk dialog, ataupun kita sendiri yang kena keluarkan pandangan, keluarkan pengajaran sendiri daripada aktiviti itu. Wa ba'daha yu'na bi ma'lumatil kitab wal akhar bi ma'lumatin idhafiyah. Ada aktiviti yang perlukan yang cukup sekadar maklumat dalam kitab, kita dah boleh jawab, dan ada juga latihan yang perlu kepada maklumat tambahan daripada sumber-sumber yang lain. Dan yang ketujuh, aku telah ringankan nota kaki semampu mungkin supaya kitabnya tak panjang. Jadi mungkin tak banyaklah nota-nota kaki yang ditulis oleh Syekh. Yang ke-8, aku telah sumbangkan usahaku untuk menepati lafaz mengikut susunan ataupun yatarattab ala adami dhabtiha, yang mana kalau tidak disusun ataupun barisnya tidak betul-betul tepat, maka mungkin boleh jadi samar-samar. Sama ada titik salah, sama ada baris salah ataupun tak ada baris. Mungkin orang boleh salah baca dan salah tafsir. Maka Syekh kata aku telah berusaha untuk letakkan baris. Wa fi khitam, dan mukaddimah ini kita tutup dengan kata Syekh, aku bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memudahkan menulis kitab ini. Cukuplah aku telah berusaha untuk sumbangkan dengan usaha yang tawaduk, yang rendah, yang kerdil ini, dengan meminta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang tersalah, apa-apa kesalahan, itu adalah sifat semula jadi manusia, fitrah manusia. Dan Allah Ta'ala bebas ataupun tak ada kaitan dengan kesalahan tu, Allah bebas daripada kesalahan. Dan aku meminta kepada Allah Ta'ala untuk mengampuni kekurangan aku dan mengampunkan juga kesalahan-kesalahan aku. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Walikullin man istafattu minhu mubashara au min kutubihi fi hadzal alam. Dan begitu juga ucapan terima kasih diucapkan kepada semua orang yang aku ambil faedah daripadanya. Sama ada secara langsung ataupun daripada kitab-kitab rujukan kan. Jadi semoga Allah memberi ganjaran kepada mereka, ulama-ulama terdahulu, dan memberkati mereka dalam kitab-kitab mereka dan ilmu mereka. Dan begitu juga doa kepada orang yang menelaah kitab ni. Sama ada ahlinya ataupun yang akan mengajarnya ataupun student. Jadi doa dan pujian kepada siapa yang baca, dan pujian juga kepada siapa yang bila baca tu ada dapat pembetulan ataupun ada nasihat-nasihat yang akan diberikan kepada Syekh, tak ada masalah, supaya boleh diperbetulkan kesalahan
dan akan mengayakan lagi kitab ini, akan syarat lagi dengan benda yang betul. Semoga Allah memberi taufik kepada semua dan mengembalikan kita kepada kebenaran yang kita boleh ambil. Begitu juga aku berdoa kepada Allah Ta'ala buat dua ibu bapa. Ya, itu antara yang utama. Semoga Allah menjaga mereka dan Allah berkati mereka dalam kehidupan dunia dan membahagiakan mereka di akhirat. Ala ma ajiduhu minhuma. Kerana dialah yang telah memberi motivasi dari sudut doa dan mendoakan Syekh. Wa syukru mausul. Dan penghargaan kepada isteri lah, kepada isteri dan anak-anak keluarga Syekh yang sangat membantu, sangat kooperatif. Dan penghargaan kepada mereka kerana Syekh telah sibuk buat bahas, membaca, menulis dan di sana sini, maka semoga Allah memberikan ganjaran kepada mereka dengan kebaikan. Jadi cetakan ni, kalau ikutkan, telah diringankan nota kakinya. Mungkin sebelum ni lebih panjang. Supaya dia tidak panjang kepada ataupun tidak berjela kepada para pelajar dan memberatkan untuk dia faham. Wa as'alullah ta'ala an yakuna amali khalisan liwajhil karim. Aku mohon bahawa amalan ini menjadi ikhlas semata-mata kerana dia. Ini yang kita paling awal untuk kita minta. Dan diterima di sisinya, diredai olehnya, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengambil manfaat dengan kitab ni sama ada di dunia dan di akhirat dan memberi manfaat kepada pelajar-pelajar sama ada lelaki perempuan, negara kita dan umat kita. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarganya dan para sahabat. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.